Setiap permulaan pasti ada pengakhiran. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Puan Hajah Nafsiah binti Ahmad, seorang guru akademik yang luar biasa jasanya. Dilahirkan pada tanggal 25 Mac 1969 yang berasal dari Sungayan, Kedah. Beliau telah mendapat pendidikan awal bermula di Sekolah Kebangsaan Bukit Mendi. Seterusnya, mengorak langkah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mendi dan mendapat tawaran menyambung pengajiannya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Afzan. Kecemerlangan beliau makin terselah apabila menyambung pengajiannya di tingkatan 6 di SMK Rahman Talib. Di sebalik kerjaya seorang pendidik, terselit sokongan keluarga tercinta. Anak kepada pasangan Ahmad bin Hassan dan Cik Mah binti Din serta isteri kepada Zamri bin Ahmad. Beliau telah dikurniakan 2 orang cahaya mata, Siti Hajar dan Siti Nur Syakirah, yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap perjuangan sebagai seorang guru. Dengan penuh dedikasi dan kasih sayang terhadap dunia pendidikan, kita menelusuri perjalanan seorang insan bergelar pendidik. Tamat pengajian di peringkat menengah, beliau seterusnya mendapat tawaran untuk menyambung pengajiannya di bidang pendidikan di Maktab Raja Melewar, Seremban, dan seterusnya mendapat ijazah pendidikan di Open University Malaysia. Sehingga kini, beliau telah menabur bakti selama lebih 26 tahun dalam dunia pendidikan. Berbekalkan ijazah sarjana muda pendidikan matematik, beliau memulakan perkhidmatan pada tanggal 3 Julai tahun 2000 dan terus setia mendidik anak bangsa dengan penuh komitmen dan keikhlasan. Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Puchong menjadi destinasi terakhir dalam perjalanan kerjaya sebagai seorang pendidik buat Puan Hajah Nafsiah binti Ahmad. Di sinilah beliau menabur bakti hingga ke penghujung perkhidmatan, menyempurnakan amanah dengan penuh dedikasi sebelum melangkah ke alam persaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili seluruh warga Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Puchong mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Nafsiah dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada beliau atas segala jasa dan juga pengorbanan sepanjang khidmat mendidik dan murid di sekolah ini. Kami juga mendoakan agar Puan Hajah sentiasa dikurniakan kesihatan baik dan juga sentiasa berbahagia bersama keluarga tersayang dan dimudahkan segala urusan dalam menempuh fasa baru kehidupan sebagai guru yang telah bersara. Terima kasih Hajah atas segala jasa dan pengorbanan. Selamat bersara dan terus cemerlang dan apa jua yang diusahakan. Sekian, terima kasih. Selamat bersara Hajah Nafsiah. Sesungguhnya SKBP kehilangan seorang guru yang hebat dalam bilik darjah. Tahniah kerana telah sampai ke garisan penamat. Selamat bersara Kak Nak.
Selamat bersara Cikgu Nafsiah. Semoga panjang umur, sihat selalu dan bahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara Kak Naf. Selamat bersara Puan Hajah Nafsiah. Selamat bersara Kak Naf. I love you. Selamat bersara Kak Naf. Jaga diri elok-elok ya. Jumpa lagi. Selamat bersara. Terima kasih Cikgu. Bye. Selamat bersara Cikgu. Sayang Cikgu Nafsiah. Cikgu Nafsiah. Jangan lupa kami SKBP. Setelah sekian lama menabur jasa, kini tibalah masanya untuk beliau melangkah ke fasa yang baharu dalam kehidupan. Namun, jasa dan pengorbanan beliau akan terus terpahat dalam ingatan yang bakal menjadi inspirasi buat generasi yang akan datang. Terima kasih Cikgu Nafsiah atas segala ilmu, bimbingan dan pengorbanan. Terima kasih warga SKBP turut berbakti kepada anak bangsa kita. Bye.